Pernah tak korang rasa super semangat nak mula tabiat baru? Macam nak bersenam setiap pagi atau belajar bahasa baru. Ikon aspirasi baru pun muncul. Tapi selepas beberapa hari, bar motivasi tu tiba-tiba jadi merah. Korang rasa penat dan akhirnya give up. Kenapa macam tu? Otak kita macam SIM juga. Ia perlukan ganjaran segera untuk terus bersemangat. Kalau tabiat tu terlalu susah, otak akan dapat moodlet tegang atau bosan. Jadi rahsianya ialah menipu otak kita dengan peraturan 2 minit. Nak baca buku setiap hari? Cukup baca satu muka surat sahaja. Nak jadi lebih cergas? Buat satu push-up atau regangan selama 2 minit. Tindakan kecil ni akan bagi otak kita moodlet gembira atau yakin. Bila kita ulang setiap hari, otak akan mula nampak ia sebagai rutin yang mudah. Bak kemahiran akan mula naik. Lama kelamaan, tabiat 2 minit ni akan jadi lebih lama secara semula jadi. Dan akhirnya, boom, ikon skill baru akan muncul. Apa tabiat 2 minit yang korang nak cuba hari ni? Jom bulakan.